Okey, video kali ni Azim nak tanya berkenaan bulan ni lah, iaitu bulan Ramadan. Semua dah ready nak jawab soalan untuk bulan Ramadan? Rating 1 per 10, korang rasa korang boleh jawab sampai berapa? 11, 10, 20. Okey, yakin? What? Okey, so jom kita pergi soalan yang pertama. Soalan pertama, apakah makanan sunnah Nabi Muhammad SAW semasa berbuka? Kurma. Kurma. Kurma dengan? Susu. Tak, kurma. Kurma dengan air kosong. Betul. Air. Soalan kedua. Bolehkah kita tarawih sebelum Isyak? Boleh. Lepas Isyak. Boleh lah. Selepas ke sebelum? Tarawih lepas Isyak. Mana? So, Selepas. boleh ke tak boleh? Tak boleh. Okey. Confused sebelum dan selepas. Soalan ketiga. Kawan saya terpandang gambar orang kemalangan, lalu muntah dan pingsan. Adakah sah puasa kawan saya? Sah sebab tak sengaja. Okey dia.